Sampai naik lembu Tan Sri tu. Sampai naik lembu ni memang hebat lah. Bila? Tajuk. Bila nak sampai? Bila nak sampai base camp dia? Berapa degree? Tahniah atas atas sokongan. Sekarang ni -10, Prof. Oh, -10. Okey. Itulah. -2. Tadi -10 dalam Jadi pun. 10. Ini lokasi mana ni? Lokasi? Dah sampai di Terima kasih. Everest Base Camp. Everest. Dah sampai? Dah sampai atas? 5,000 meter above sea level. Oh. Habis oksigen pun, habis oksigen, Tan Sri kuat lah tu. Begitu? Tan Sri kuat lah tu. Everest Base Camp di DJ Tibet. Tan Sri. 10 tahun lagi boleh lead lagi. 10 tahun lagi kita pergi sekali lagi. Saya join kali tu. Lagi 10 tahun kita pergi lagi. Boleh, insyaAllah. Doa. Saya 10 tahun. Alhamdulillah, insyaAllah saya sokong. 9 dengan cara di situ, dia akan bantu kita. Sini. Yang lain sihat di sana. semua. Assalamualaikum, Prof. Tak perasan tadi, tak nampak. Semua sihat di sana. Terima kasih atas kepercayaan Prof kepada tim kita, terlebih lagi kepada Azim sebagai leader. Tahniah. Terima kasih. Semua sihat dah. Alhamdulillah. Tengok ceria semua nampak. Okey, Prof, saya alumni yang paling tua, Prof. Saya grade 89. Saya grade SKA 89. Alumni yang paling tua habis dari hari ini. Tahniah. Okey. Rakan-rakan semua, Tan Sri, Prof, Datuk dan yang lain-lain, rasanya better kita make it official. Apa kata kita mulakan tali sidang kita dengan umum kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Okey. Memandangkan masing-masing mempunyai urusan rasmi yang dalam masa dekat lepas tengah Prof Shafri ada program dan Datuk Hairi juga agak terbataslah dia punya programnya. Saya dengan tidak melengah masa ingin menjemput Datuk Hairi, Presiden PAU UTM untuk memberi sepatah dua kata. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya setiap kali hantar gambar-gambar tu semua ceria. Especially Tan Sri, very semangat 84, insyaAllah. Nanti 10 years saya join Tan Sri. Anyway, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kita dengan UTM Holding, Syarizal, Norris dan of course kita punya Vice Chancellor, our brother yang banyak menyokong kita. Walaupun pada mulanya saya rasa betul ke ada orang nak pergi ni. Macam benda tu orang kata kita tak tahu. Jadi itu dapat slow tu. Alhamdulillah. Kita cuba membantu because it's very good activity macam saya dengar Profesor Sabri punya ucapan dekat airport tu. Saya sampai dari Brisbane dah pukul 4 baru sampai. Anyway, terima kasih sekali lagi Alhamdulillah. Moga balik esok. Nak saya cari kompang ke airport ni? Besok kita mula turun. Kita rampai. Alright. Okay, jemput Profesor Sabri. Okay, terima kasih. Sampai dah. Boleh. Rampai boleh. Kasih lama. Terima kasih Datuk Hairi atas ucapan. Dan seterusnya kami menjemput Yang Bahagia Prof Shafri, Naib Chancellor UTM untuk memberi sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada semualah Datuk Hairi, Tan Sri serta yang berada dalam tadi sidang ni dan khususnya
kepada peserta-peserta yang berada di Tibet, yang berada di Base Camp Everest. Okey, pertama kali saya mengucapkan rasa syukur kerana pasukan ini telah pun sampai ke base camp dan kita telah pun merealisasikan hasrat untuk menyambut dekad Everest 20 berapa tadi yang Azim sebut tu sehingga ni, dan saya doakan kejayaan semua dan yang penting semua selamat dan membawa semangat yang begitu kuat untuk meletakkan nama UTM di Persada Antarabangsa. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua. Kita akan memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan misi-misi yang menzahirkan UTM, menzahirkan kehebatan UTM, menzahirkan kekuatan kita di peringkat antarabangsa. Termasuklah aktiviti-aktiviti recreation dan juga apa yang sedang dilakukan sekarang ni. Saya doakan misi kita akan mendapat Malaysia Book of Record ataupun apa-apalah rekod yang telah pun kita bincangkan baru ni. Dan saya doakan kejayaan semua. Semoga semua sihat, sejahtera dan boleh pulang ke Malaysia dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Profesor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Lambat Terima kasih. nyanyi lagu UTM. Prof. Masing-masing. Kan semangat. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Saya juga ingin memperingatkan Prof. Kejayaan ini tidak akan berlaku tanpa sokongan Prof. Faum dan Azim. Azim, dia orang kuat kita. Dengan dia Anis. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Syafri atas sokongan semua. Okey, Prof. Syafri, kebetulan kita ada media dari Media Putrajaya untuk meminta Prof memberi ulasan sikitlah untuk diterbitkan itu. Okay, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Mina pun sampai ke puncak, sampai ke base camp. Ya. Salam dari Tibet, Prof. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Prof. Boleh komen sikit pasal apa yang ekspedisi ni? Ya, ekspedisi ini adalah satu ekspedisi yang telah pun kita rancang bagi tujuan untuk menyambut 10 tahun kejayaan graduan kita yang sekarang ni jadi alumni dan pasukannya yang telah berjaya menawan puncak Everest 10 tahun yang lepas. Okey. Dan kita sentiasa memberi sokongan bagi tujuan untuk menzahirkan jati diri Universiti Teknologi Malaysia untuk meletakkan kehebatannya di peringkat antarabangsa dan juga ke peringkat global. Jadi dengan semangat dan kehebatan yang ditunjukkan oleh pasukan yang sekarang ni berada di base camp Tibet, kalau kita tengok Azim dan pasukannya, Zarina, Tan Sri masih lagi dengan kekuatannya dan juga pasukannya yang lain 15 orang semuanya. Dan saya yakin inilah semangat yang perlu dicontohi oleh anak muda, khususnya belia yang berada di Universiti Teknologi Malaysia untuk menjadikan contoh supaya semangat juang kita kekal teguh, kekal tinggi, kekal kuat untuk memastikan Universiti Teknologi Malaysia terus berada di pesada dunia. InsyaAllah. Dan kesemuanya nanti insyaAllah dapat menyumbang kepada negara kita Malaysia. Saya doakan agar kita dapat Malaysia Book of Record ataupun apa sajalah rekod
yang seperti yang kita rancang. Tahniah Azim, tahniah Tan Sri, tahniah semua yang terlibat. Tahniah saya juga nak merakamkan terima kasih kepada semua penaja yang telah pun memberi tajaannya, UTM Space, UTM Holding, beberapa syarikat lain saya pun lupa lah, tapi terima kasih semua yang terlibat. Sekian, jazakallah Prof, khairan harapan masa katsira. depan, Prof. Sedikit harapan masa depan UTM. Saya mengharapkan kita akan ada misi besar kita ke Everest dalam tempoh 2 tahun akan datang, insyaAllah. Bukan 10 tahun, Profesor. Terima kasih, 2 tahun. Terima kasih, Profesor. Thank you for the support, Profesor. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Prof. UTM, Terima kasih. 2026. Sebagaimana yang disebutkan tadi, program Dekad Legasi UTM 2016-2026 tidak akan mampu direalisasikan tanpa penaja-penaja utama yang membantu dari segi kewangan dan sokongan. Kita ada penaja utama iaitu penaja Platinum daripada UTM Space dan juga bersama-sama kita. Dan untuk itu saya menjemput Profesor Muhammad Syarizal Suna menjalankan tugas CEO UTM Space untuk memberi sepatah dua kata. Baik, terima kasih Puan Zarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang bahagia Tan Sri Saleh, Chief Dimission untuk ekspedisi kita kali ni UTM Everest 2016 hingga 2026. Tahniah kepada semua yang telah berjaya sampai ke akhirnya ke base camp, walaupun base camp tapi manifestasi kepada puncak Everest yang tertinggi di dunia. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Syafri, Naib Chancellor UTM, yang berusaha Dr. Bakri, Chief Dimission saya difahamkan satu dekad ekspedisi legasi UTM Everest Tibet 2016 hingga 2026. Yang bahagia Datuk IR Haji Muhammad Hairi, Presiden Persatuan Alumni UTM, Saudara Azim dan isteri, serta Puan Zarina dan semua yang telah berjaya menjejakkan kaki kepada di puncak Everest ataupun di Everest. Saya ucapkan sekali lagi tahniah dan Basecamp ini je, Prof. merupakan Belum basecamp. puncak. Yalah, dia dah sampai dah ke separuh jalan dah tu, insya-Allah, ataupun 3 suku jalan dah tu. Saya percaya semangat ni sangat hebatlah dan sangat dekat dengan kita punya perjuangan di UTM untuk mencapai ascent 2030, yang mana kita punya ascent tu nampak macam puncak kan. Jadi yang ni kita dah satu tanda lah yang kita punya membina. Yang penting tu kita membina kekuatan, kita membina kerjasama, keyakinan sepanjang perjalanan. Sebab apa nak sampai ke situ, imbas semula apa yang telah dilaksanakan pada 10 tahun yang lepas telah merupakan satu kejayaan yang sangat penting. Dan saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada penganjur ataupun yang mengusahakan program ini, Persatuan Alumni UTM, semua pihak-pihak dalam UTM, terutamanya sokongan daripada Naib Chancellor kita, Jabat Naib Chancellor sendiri, serta semua alumni yang terlibat, of course penaja-penaja lain. Dan ini merupakan satu inspirasi lah kepada generasi UTM yang akan datang, yang berani untuk bermimpi besar, berani untuk mencabar keupayaan kita dan membawa nama baik UTM dan juga UTM Space lah, insyaAllah. Dan sekali lagi lah saya ucapkan tahniah. Dan ini juga sebagai promosi sikit, kita pun ada diploma sukan dan kecergasan dan kita membawa pelajar, seorang pelajar untuk bersama-sama kita dekat situ. Itu student kita, Prof. Dan nampak kat situ. Okay. Semoga berjaya dan tahniah sekali lagi. Dan kita ucapkan semoga selamat kembali ke tanah air, dan selamat kita doakanlah yang berada di sana tu agar sentiasa sihat dan cergas untuk perjalanan seterusnya.
dan kita menjadi semoga apa yang ni dilaksanakan ni Everest menjadi saksi kepada keberanian tuan-tuan dan puan dan membawa nama baik UTM, insyaAllah. Sekian dahulu, kerana Tuhan untuk manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tanpa melengah-lengah lagi, kita menjemput Cik Kamil Kushairi, CEO UTM Holdings, selaku penaja emas bagi program ini. Cik Kamil dah. Tak ada. Oh, rasanya Cik Kamil dah tak ada dah. Tadi ada. But anyway, kita ada lagi seorang penaja. Sebenarnya Datuk Khairi pun juga merupakan salah seorang penaja kita. Mungkin Datuk boleh beri ucapan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah cakap tadi mulanya serupa je ceritanya. Tapi Alhamdulillah berbaloi kata orang tengok Tan Sri dah sampai ke base camp tu. Saya concern buat Tan Sri kerana dengan umurnya, dengan semangatnya. So saya tengok dia ataupun saya naik semangat. Saya takut naik sebenarnya asalnya. Saya nak naik bini tak bagi. Dia kata, abang dah pinjam saya punya kidney, jangan naik atas problem masuk. Baik, Tan Sri, selamat pergi dah balik insyaAllah. Kita cari nasi ganda ke KL masuk Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dia punya kuat. Terima kasih 2026. Terima kasih Datuk. Okey, Everest juga menjadi saksi kita pemberian patent passing the baton from our Tan Sri kepada Dr. Bakri selaku Chief Division yang baru. Mungkin kita boleh minta Dr. Bakri beri sepatah dua kata untuk menggalas dan seterusnya kita akan tutup teli sedang ni ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Datuk Presiden PUTM Terima yang kasih. dengan semangat yang diberikan telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami tim Legasi 2020 berada di sini. Ya. Kita melihat begitu semangat yang tidak pernah luntur daripada Tan Sri kita dan Puan Sri. So selaras dengan apa yang dihasilkan oleh persatuan, networking is our future. Kita mengharapkan dengan inisiatif yang diambil oleh PUTM, lebih ramai lagi alumni akan bersama dengan persatuan selaras bagi menentukan kita mempunyai networking yang baik. So apabila kita ada networking yang baik, kita mampu melakukan segalanya. InsyaAllah. So kali ini juga selaku Chief Division yang merakamkan penghargaan kepada Datuk Khairi daripada yang telah memberikan komitmen, sumbangan yang tidak terhingga dan menjayakan program ini. So, hidup Datuk Khairi, hidup Khairi Consult. Terima kasih. Hidup harap hidup lagi. Berjaya berada di persada dan membawa nama UTM di persada dunia. Amin. Ya, UTM sanjungan bangsa. Hari ini kita berada di puncak dunia. Terima kasih Persatuan Alumni. Terima kasih alumni. Terima kasih semua penaja yang terlibat menjayakan program ini. Terima kasih. Networking is our future. Terima kasih. Okay, terima kasih. So kita tutup teli sidang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye. Terima kasih, Prof. Okay, semoga selamat semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.